Vietnam sememangnya menjanjikan berbagai lokasi pelancongan menarik untuk dikunjungi bagi mereka yang melancong ke negara ini. Tidak hanya membeli belah, pelancong juga berpeluang berkunjung ke Crazy House atau nama rasminya Hang Na Guest House yang unik dan pelik sehingga mungkin ada yang pening memikirkannya. Crazy House terletak di Bandar Dalat di daerah Lam Dok. Walaupun terletak di tepi jalan besar, namun bangunannya tidak nampak dari luar kerana dilindungi tembok pagar. Rumah ini memang pelik dan sangat unik. Sebaik melepasi pintu gerbang utama, mata anda pasti liar melirik ke setiap sudut kawasan, bagaikan dalam set penggambaran Disneyland. Bentuk binaannya unik, lain daripada yang lain. Bangunan berketinggian 5 tingkat tetapi dari luar langsung tak nampak seperti 5 tingkat. Crazy House sebenarnya rumah tamu. Namun kerana seni binanya begitu unik dan pelik, ia membuatkan lebih ramai pengunjung sekadar datang melawat tanpa menginap di situ. Nama asalnya ialah Villa Hang Na, iaitu sebuah bangunan bukan konvensional rekaan arkitek wanita warga Vietnam, Dang Viet Nga. Ekoran nama Villa Hang Na itu telah ada di tempat lain, ia kemudiannya diberi nama Crazy House. Sejak dibuka pada tahun 1990, bangunan ini mendapat pengiktirafan dalam kategori seni bina unik, dicatat dalam banyak buku panduan dan disenaraikan sebagai salah satu daripada 10 bangunan paling pelik di dunia oleh Chinese People Daily. Crazy House ini mempunyai 10 bilik bertemakan haiwan seperti harimau, elang, semut dan kenguru dengan dihiasi sesuai dengan tema. Keterujaan dirasai sewaktu melangkah naik ke tangga sempit. Lorong tangga di dalam bangunan direka menyerupai terowong serta gua. Suasana hutan dan gua di tingkat atas, manakala panorama lautan di ruang lobi di tingkat bawah. Rumah utama yang kelihatan seperti milik pembunuh ahli sihir Hansel and Gretel terletak di tengah-tengah halaman terbuka, dikelilingi oleh 4 rumah pokok besar. Bagi anda yang berhasrat ingin melancong ke Vietnam, Crazy House ini bolehlah dimasukkan ke bucket list anda sebagai salah satu destinasi lawatan. Anda tidak perlu risau kerana Crazy House bukan rumah untuk orang gila, tetapi senantiasa menanti kunjungan sesiapa sahaja yang akan membuat anda tertanya-tanya, terpinga-pinga, terkesima dan akhirnya keseronokan berganda. Dan jangan lupa, di sini juga menyediakan berpuluh-puluh, bukan, tapi beratus spot-spot menarik untuk anda bergambar.